Cuba tuan anggap perbezaan 10 sen tu dengan 1 dinar tu adalah dari segi saiz. 10 sen nilainya tetap 10 sen. Mun nak beli gula batu zaman tu pun rasanya dah silepas dah. Tapi 1 dinar nilainya boleh beli seekor ataupun 2 ekor kambing pada zaman kini tu. Kena zaman dulu 10 sen tu dah cukup dah untuk belanja sekolah. Tapi kini tu RM5 pun ia pun paling minimum anak-anak mbak belanja ke sekolah. Beli makan dan minum tidak. Itulah beza nilai wang fiat dan juga nilai logam mulia emas. Nilai wang fiat terletak pada jaminan kerajaan. Apabila kerajaan sesebuah negara mengatakan duit tu bernilai, maka duit ia boleh dijadikan transaksi dalam negara ia. Bahkan mun kami embak 10 sen tu pun ke negara jiran, contohnya Brunei, si bernilai langsung. Tapi berbeza dengan emas. Bila kami ada emas, kami boleh gunakan di mana-mana aja negara. Sebab emas adalah mata wang antarabangsa. Nilai emas tu terletak pada berat dan ketulinannya. Selagi emas ia tulin, selagi ialah nya bernilai. Tapi untuk jangka masa panjang, tuan-puan nak simpanan ni, nilai wang fiat kah ataupun nilai emas? Bagi nak mulakan simpanan emas tanpa komitmen dan fleksibel nak simpan bila-bila, tuan-puan boleh follow kami. Lepas dia chat kami di inbox untuk mula pendaftaran akaun Emascape secara berjuma. Siap daftar dan boleh terus mula menabung emas serendah RM100 pun boleh.